Hmm? Besarnya pipi dia ni. Assalamualaikum, bersama Mozicat. So hari ni saya nak ajak you all tengok, okay? Kita nak grooming kucing bernama Oyin. Kita akan pergi ambil dia dulu. Dia ada dekat Hotel Mozicat. Sebab dia dah bermalam kat sini beberapa malam dah. Let's go. Assalamualaikum. Ditemani oleh kucing-kucing Mozicat. Nama dia Oyin. Tapi kita dah biasa sangat dengan dia, kita panggil dia Bang Yin. Bangun. 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 Jom. Ngantuknya. Jom, nak balik dah. Marah pula. Bani marah. Bani tak mau marah. Kejut dia marah. Dia marah kejut dia. Jom. Bani. Kenapa Bani marah? Kejut dia tidur, dia marah. Ha? Dia marah kejut dia tidur. Bani. Marah kejut dia tidur. Ha? Jom, kita nak mandi, kita nak balik. Okay, jom. Sabar dulu. Let's go. Okay. Kenapa marah? Ha? Kenapa tepuk-tepuk? So, kita akan grooming dia. Buat mandian premium. Dan mandikan basa-basa dah, kita akan cuci semua ni. Okay? Jom. Kuku panjang. Umur dia dah lebih 5 tahun. Kategori bulu panjang tapi tak berapa nak panjang sangat. Okay, kalau you all ada nak bawa kucing datang grooming kat Mozicat tapi rasa macam tak sempat nak ambil kucing tu pada hari yang sama, boleh juga buat macam Bang Yin ni. Okay? Hantar dulu hari ni masuk hotel, esoknya boleh ambil pick up balik rumah. Tapi syarat dia kucing kena updated vaccine. Okay? Ni bukan makanan. Cuci sikit. Geli. Kotor. Besarnya pipi dia ni. Besar ni besar. Kita buka bulu-bulu mati dulu. Okay. Tujuan dia untuk kita buang kotoran yang degil-degil, minyak yang degil-degil tu daripada badan kucing lah. Kucing siapa, dekat batang ekor dia ada hitam-hitam macam ni. Ini kita namakan dia sebagai stuck tail. Kotoran degil ni, dia basuh, susah nak hilang. Dia kena basuh pakai degreaser. Dan salah satu bendanya kita boleh pakai adalah goop ni lah. Letak sini, sapu sini. Lepas tu kena cuci, barulah pakai shampoo. Okay, kadang-kadang dia ada kotoran tu dekat telur. So dekat telur dia kita boleh sapu juga macam ni. Sapu je. Jangan kencing tau. Kalau ada hitam-hitam lah, kalau tak ada tak apa. Bangnya dah ready. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Dah bunyi dah. Apa dia? Boleh kita mandi? Tua ni suara. Okey, mandi. So ni ekor dia tadi. So bila lepas kita dah letak tu, dia akan hancur lah. So nanti dia boleh hilang. Okay. Apa? Tak tahu. Tak tahu. Dah siap. Perah Perah ni. Tak.
Oh, cabut. Jom, dah siap. Selalu balik, kita sikat dulu. Okay? Cantik dah bulu dia. Ekor pun dah bersih.